Okey, nyatakan satu komponen penting dalam pelan kewangan. Pelan kewangan ni tak ada lain, okey. Kalau benda paling penting dia mestilah awak bagi jawapan pendapatan diterima. Awak bagi satu lagi jawapan pun diterima, iaitu kalau tak ada pendapatan, macam mana nak belanja? Jadi perbelanjaan, okey. Baik. So, bagi salah satu saja, salah satu, so satu markah. Okey, seterusnya, Cik Fatihah merancang membeli sebuah komputer riba berharga 3549 dalam tempoh setengah tahun. Setengah tahun ni, apa yang awak faham? Okey, perkataan setengah tahun ni, faham kan? Perkataan setengah tahun adalah 6 bulan. Okey, pendapatan bulanan Cik Fatihah ialah 4,400. Okey, sebulan dia dapat 4,400. Jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap 3,200. Ini untuk dua-dua So 3,200. Dan simpanannya ialah 10% daripada pendapatan. Mana pendapatan? 4,400. Sebab dia kata pendapatan Okey. So sekarang hitung simpanan bulanan Cik Fatihah. Okey. So sekarang dia dah cakap tadi 10% darab dengan berapa jumlah sebulan? 4,400. Okey, so sekarang ni kita dapat adalah RM440. So 440 dapat satu markah. Seterusnya, okey, hitung simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Cik Fatihah bagi mencapai matlamat tersebut. Okey, dia suruh ada ni soalan dia hitung sebulan nak berapa. Fahamkan dulu sebulan nak berapa. Tadi dia nak beli ni dalam tempoh 6 bulan. So sebulan dia, maksudnya kita ambil kita ambil adalah RM3549 bahagi dengan 6. So, okey. 3549 bahagi 6. Okey, jadi dapat 591. Bila tekan kalkulator point 5, jangan lupa letak kosong kat belakang sebab ini adalah duit. Okey? So sebulan dia kena ada 591.5. Okey, adakah Cik Fatihah dapat mencapai matlamatnya? Dia patut kena simpan banyak ni. Tapi boleh ke dia dapat sebanyak 591.5 ni? Justifikasikan jawapan anda. Bila ada justifikasikan ni, kita nak kena kira lah ada pengiraan dia. Okey? Okey, baik. So sekarang kita tengok. Okey. Tadi dia gaji dia RM4,400. Lepas tu tolak dengan simpanan dia punya perbelanjaan tetap dengan tak tetap dia 3,200. Lepas tu tolak dengan simpanan dia. Simpanan dia 440, betul? So 4,400 tolak 3,200 tolak 440. So kat sini ada baki RM760. Okey, ini baki duit. Rasa-rasa mampu tak untuk disimpan sebanyak ni? Okey, mampu. So, apa jawapan kita? Jawapan kita adalah akan jadi adakah? So, adakah? Ya. Okey, adakah? Ya. Dapat capai kerana baki sama dengan RM760 lebih banyak dari RM591.50 sen. Okey. InsyaAllah Slowly.